Okey, sampai soalan nombor 3A, iaitu 548,112 bahagi 16. Cikgu pun tak hafal sifir lebih pada 10 ataupun 11, 12 tu cikgu hafal lah. Okey. Jadi 1 sampai 12 je kita hafal. Jadi kalau nombor macam ni macam mana? Cikgu akan buat tekaan. Tekaan untuk nombor tersebut tu boleh bahagi berapa. Okey? Kita tengok bersama-sama, iaitu 548,112 bahagi 16. Mungkin kamu nak tulis sifir 16 kat sini. Okey, tapi cikgu tak galakkan. Cikgu galakkan kamu buat sifir tu 16 darab 1. Kamu tahulah, tak payah tulis 16. Tapi kalau 16 darab 2 kamu tak pasti, kamu tulis 16 darab 2 dan apa jawapannya. Tapi cikgu akan tunjukkan di sini, cikgu tak tulis apa yang tak perlu. Kita tulis apa yang perlu je. Ataupun kita punya agakan saja. Okay, jadi 16 darab berapa 54? Cikgu rasa 2 kurang sangat. Jadi cikgu akan teka 16 darab 3. Iaitu 8, 1, jadi 48. Kalau 48 dah dekat. Jadi 3 di sini. Jadi 48 tolak, pinjam, 14 tolak 8 ialah 6. Jadi 68. Jadi kemudian kita buat 16 darab 4. Okey, sebab dekat je dengan 48 ni. Jadi 6 darab 4, 24. Naik 2. 1 darab 4, 4. Tambah 2, 6. Jadi 64 dah dekat dah. Jadi sini 4. Okey, 64. Tolakkan, tinggal 4. Turunkan 1. Okey, jadi 16 darab 3, 48. Ni kurang. Jadi 16 darab 2 lah pula. Okey, 2 naik 1. 1 darab 2, 2. Tambah 1, 3. Jadi 32. Tolak 32. 2 naik di atas sini. Jangan lupa ya. 3, 11. 11 tolak 2, 9. Turunkan 1. 91. Ni 4. Okey, jadi 5 dekat sangat. Okey. 6 mungkin 7 lah kot. Kita tekan. Jadi 16 darab 7. Jadi 6. Semua ni masa kita buat jangan padam. Biar siapkan dulu. Ataupun lebih baik jangan padam masa kamu buat exam tu. Biar macam ni. Okay, 6 darab 7, 42. 2 darab 4. Lepas tu 1 darab 7. 7 tambah 4, 11. Dah lebih. Okey, tekaan kurang tepat. Jadi 16 darab 6. Okey, nanti kita buat belas lalu, kita akan agak mahir lah. Jadi 6 darab 6, 36. 1 darab 6, 6 dan 9. Dah masih lebih lagi. Jadi 16 darab 5. Jadi 6 darab 5, 30. Dan 1 darab 5, 5 tambah 3, 8. Jadi 80 sahaja. Jadi 80 ialah 5, 80. Ada baki berapa? 1, 1. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Oh, dah ada dah. Jadi that's why jangan padam. Biar di sini 7. Jadi dapat 1, 1, 2. Jadi jawapan di sini adalah ni cantik dah ni. Tak payah nak ni sebab cikgu dah asingkan. Belakang ni 257 nampak. Jadi jawapan dia 34,257. Dan soalan B 23. Begitu juga nombor 23. Jadi sifir 23 kita tak hafal. Kita buat macam ni sekali lagi. 138,322 bahagi 23. Jadi 1 bagi 23 tak boleh. 13 pun tak boleh. 138. Okey, jadi sebab gasesnya kalau 23 darab 10, 230. Jadi cikgu kalau buat 23 darab 5 je, separuh pada itulah. Okey, jadi 23 darab 5. Jadi 3 darab 5, 15. Naik 1. 2 darab 5, 10. Tambah 1, 11. Okey. Kalau 23 darab 6, tengok 23 darab 6. Jadi 3 darab 6, 18. Naik 1. Dan kemudian 2 darab 6, 12, 13. Oh, tepat-tepat 6 6, 1, 3,
8. Tak ada baki. Bila turunkan 3 jadi kosong. Tolak. Okey, ada baki 3. Turunkan 2. Boleh kan? Jadi 23 darab 1. 23. Dan kemudian potong, pinjam. 12 tolak 3 ialah 9. Jadi 92. Ada tak 92? Jadi 23 darab 4 lah. Jadi 23 darab 4. Jadi 4 darab 3, 3 darab 4, 12 naik 1. 2 darab 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 92. Kalau kita letak 4 dekat sini. Jadi jawapan di sini ialah 6,014. Okay, soalan C, 103,815 bahagi 45. Seperti biasa, 103,815 bahagi 45. Cuba agak. 45 darab berapa dapat 103? Okay. Jadi kita teka 45 darab 2. Jadi 5 darab 2, 10 ni 1. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Okay, kalau darab 3 dia dah lebih. Okay, dah lebih. Cikgu dapat agak. Okay, jadi cikgu tengok macam mana. Cikgu letak sini 2 dan 90. 3 tolak 0, 3 dan 10 tolak 9, 1. Kalau baki dia tu kurang 45, betul lah ni. Okay, jangan baki kat sini lebih daripada 45 ataupun 45 sendiri. Dan kita tengok ada nombor seterusnya, aturan 8. Jadi ini perlu darab 3 lah. Jadi 45 darab 3. Okay, jangan kamu campur-campur tu. Okay, buat satu-satu supaya kamu punya sifir tu makin mantap. Jadi 5 darab 3, 15 naik 1. 4 darab 3, 12 tambah 1, 13. Jadi 135. Kalau letak 3 dekat sini, 135. Baki dia cuma 3. Turunkan 1. So 45 darab kosong lah. Tak ada, tak cukup Jadi sini kosong. Jadi baki 31 dan turunkan 5. Okay, yang ini berapa ya nak teka? 135, 3. Kalau darab 9, kalau darab 10, 450. Okay, darab 9 kurang sikit. 315 ni mungkin darab 7 saja. Jadi 45 darab 7. Kalau tak betul tekaan ni kita buat semula. Kita buat lagi Jadi 5 darab 7, 35. 4 darab 7, 28. 28 tambah 3, 31. Okey, jadi 7 lah. 31. 315 lah maksudnya. Okey, habis tak baki. Jadi jawapan bagi 103,815 bahagi 45 ialah 2,307. Seterusnya soalan D, 321,708 bahagi 51. Okey jadi kita sama juga sifir 51 pula. Jadi 321,708 bahagi 51. 3 tak boleh bahagi, 32 pun tak boleh, 321 baru boleh. Jadi kita buatlah 51. Dia macam 51 dekat-dekat 50. Kita gunakan smart guess tekaan yang ni. Jadi macam sifir 50 je. 50 sifir 5 lah. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. 350 dah lebih. Jadi 6. Okey, jadi 1 darab 6. Ya, 1 darab 6, 6. 5 darab 30. Jadi 306. Jadi masih kurang benda ni. Jadi naik 6, 306. Tolakkan. 1, 11 tolak 6 ialah 5. Dan 1 tolak 0 ialah 1. Dan turunkan 7. Okey, sifir 50 tadi.
50, 100, 150 Jadi 51 darab 3. 3 dan 15, 153. Ya, 3, 153 di sini. Tolak dapat 4. Tak ada dah. Tak ada dah. Dot. Okay, turunkan kosong. 40 tak boleh bahagi. Ataupun dalam sifir 51, ialah start dengan 51 kan. Jadi kosong sini lah. Jadi tolak kosong. Jadi kosong, 4, turun 8. Okey turun 8. Dia nak berapa puluhan ke ni? 321 708. Ini 1 408. Oh, okey, ni 306. Jadi dapat tepat-tepat lah. Kita letak 8 sini. Okey 1 darab 8. 40. Tak ada baki. Okey. Jadi darab 8. Jadi 408. Tak ada baki. Jadi maksudnya jawapannya adalah 6308. Okay, soalan E, 498,126 bahagi 61. Dia 498,126 bahagi 61. Jadi sifir 61, 4 tak boleh, 49 tak boleh. Jadi terus kepada 498. Jadi smart guess-nya, ni 61 kita baca sifir 6 atau sifir 60. Okay, kalau kita agak-agak lah. Okay, sifir 60 tu akan 60, 120 iaitu 6, 12 tapi tak kosong belakang dia. Jadi 60, 120, 180, 240, 300. Lepas tu 360 dan 420 dan 480. Okey, jadi 8. Okay, jadi 61 darab 8. 61 darab 8. 48. Okey, jadi 488. Jadi 488. Dia dapat 0, 1, jadi dot. Yang depan kita tulis kosong, tapi belakang kita tulis dot saja. Jadi turunkan 1. Yang ini 61 darab 1 je lah, sebab 61 darab 2 dah lebih daripada 100. Jadi darab 1, 61. Dapat 0 dan 10 tolak 6 ialah 4. Dan turunkan 2, jadi 402. 402. Jadi 61 kalau darab dengan 7 pun dah 420. Jadi 61 darab 5 saja. 1 darab 5. Itu dah 7 kan. Jadi darab 6. Okay, 6. 366 lah. Okey, 6. 366. Dan pinjam 1 tinggal 3, ini 10, yang 1 tinggal 9, ini jadi 12, 12 tolak 6 ialah 6, 9 tolak 6 ialah 3. Jadi 3, dapat 366 cukup, 6. Okey, 366 tolak ada baki. Jadi jawapannya ialah 8,166. Dan soalan F, 273,340 bahagi 79. 2 tak boleh bagi 79, 27 pun tak cukup, kena ambil 273. Jadi 79 ni dekat dengan 80. Kita hafaz sifir 8. 8, 16, 24. 32. 32 tu dah lebih. Jadi walaupun cikgu baca sifir 8, sebenarnya baca sifir 80. 80, 160, 240. Jadi 3. Okey. Tapi kena tulis yang betul lah. Jadi kita kena buat kat sini tulis 9 darab 3. Kita dapat yang tepat. 9 darab 3, 27.
7 darab 3, 21. Tambah 2, 23. Okey, jadi darab 3, 237. Pinjam 1 ke sini, 36. Menjadi 13, 46. 6 tolak 3 ialah 3. Tak ada bak. Jadi 3, 6, 3. 363 ni 237. Tambah lagi 80, 320. Tambah lagi dengan 80 jadi 400 dah. Pakcik sipil 80 tadi kan. Jadi cikgu akan ambil darab 4 saja. Jadi 79 darab 4. Jadi 9 darab 4, 36. Dan 7 darab 4, 28. Tambah 3, 31. Okay. So kalau tambah 80 dia lebih daripada ni lah. Jadi 4 saja. 4 dapat 316. Pinjam 35, ini dia 13. 13 tolak 6 ialah 7. 5 tolak 1 ialah 4. Okey, baki itu kurang pada ni, betul lah ni Jadi dalam kemudian kita turunkan 4 lagi. 747 pula. 474. Ini 474. 400 ni dah 316 tambah 1 tambah. Okey, jadi cikgu cuba dengan 9 darab 6. Ya. 9 darab 6 54. 4 naik 5. 7 darab 6 42. 42 tambah 5 47. Tepat. Okey, jadi dapat 6 lah. 6 dan 4, 7, 4. Dan turunkan kosong. Jadi kosong kat sini. Tolak kosong. Jangan lupa. Kosong ni penting. Jawapan 346 dengan 3460 adalah nombor yang berlainan. 3460. Seterusnya soalan nombor 4A. 108,534 bahagi 10. Okey, kalau kita tengok balik soalan nombor 1, dia ada bahagi 10 macam ni kan. 10, 100,000 ni. Tapi nombor-nombor di belakang nombor yang membahagi itu adalah kosong. Jadi kita boleh potong. So, kalau yang ini, dia belakang tak kosong. Macam mana buat? Okey, jadi kita tetap boleh menggunakan teknik mengalihkan titik perpuluhan. Tapi jawapan dia tu ada titik perpuluhan lah. Maknanya lepas titik perpuluhan tu ada nombor. Okey. Jadi di sini bahagi 10 alihkan 1/4. Titik asal ni kat sini. Alihkan sini. Jadi dia makin mengecil. Jadi jawapannya adalah 108,53/4. Okey, jadi di sini kita tak tulis macam ni. Patutnya tempat titik tu ataupun yang sebelah kiri titik tu 3 nombor diasingkan. Jadi 853/4. Jadi 10 tu jauh sikit. Baru senang baca. 10,853/4. Okey. Jadi kalau bahagi 100, alihkan 2 tempat perpuluhan. Sini asalnya 1, 2. Letak titik kat situ. Jadi perpuluhan 6, 3. Jadi lepas tu titik nombor sebelah kiri titik itu, 3 nombor tu kita letakkan berdekatan. Macam tu kita balik pula kan. Jadi 6 jauh sini. 10%. Okey. Jadi jawapan dia 6,901,63. Dan yang C pun bagi 100 samalah. Kalau C, tak, yang C tu bagi 1000 sebenarnya. Bagi 1000. Jadi alih 1 tempat, alih 2 tempat, yang ni alih 3 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2, 3. Letak dot kat situ lah. Okay, jadi di sini selepas ni ada 3. Jadi kita senang je lah. Tak ada masalah. 7,129. Itu jawapannya.
Okey, soalan D, 319,072 bahagi 18. Ya, kita bahagi seperti biasa. 319,072 bahagi 18. 31 dah lebih besar pada 18. Jadi 18 ni kalau kita darab 2, 6, 1, 36 dah. Ini 31 je, ambil 1 je. 1, 18 tolakkan. Tinggal 2, 11 tolak 8 ialah 3. 2 tolak 1, 1. Turunkan 9 jadi 139. Kita tekanlah 18 darab 5 kot. Mari kita tekan 18 darab 5. Di 0, 4. 1 darab 5, 5. Tambah 4, 90. Kita buat lagi kot. 18 darab, cikgu nak darab 7 lah. Okay, 8 darab 7, 56. 6 dengan 5. 1 darab 7, 7 tambah 5, 12. 126. Oh, tak cukup lagi ya. 18 darab 8. 11 darab 8. 8 darab 8, 64. 1 darab 8, 8 tambah 6, 14. Oh, dah lebih. Jadi 7 saja. Jadi 7, 1, 2, 6. Jadi 9 darab tolak 6, 3, 1. Okey, bagi 13. Jadi 130. 130 mana? Ni dia. Dah ada. 7. Jadi 1, 2, 6. Jam tinggal 2, 10 tolak 4, tolak 6 tinggal 4. Diturunkan 7. Ada tak? Apa 7? Kita tambahkan juga. Nampaknya darab 2, darab 3. Okey. Kalau darab 3, 18 darab 3. 8 darab 3, 24. 4, 2. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 54 dah lebih. Jadi kita kena ambil 2 saja. 2 dan 36. 4, 1, 1. Dan turunkan 2. 126 dah lebih. Sebelum itu ada 6 lah kot. Cuba 6. Jadi 40. 18 darab 6. 8 darab 6, 48. Dan 1 darab 6, 6 tambah 4, 10. 108. Jadi 6, 108. Dan ni 12. 12. Ini macam ni, 12 macam ni. 12 tinggal 4. Okey. Ada baki 4. So, jawapannya kamu boleh tulis dalam bentuk baki, iaitu berapa je betul mana? Okey, jadi jawapannya adalah 17,726 baki 4. Adakah itu sahaja jawapan yang mungkin? Mungkin cikgu kamu nak dalam bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan ialah 17,726. Ini 4 ni perkan dengan 18. Okey, jadi 4 per 18. Tetapi 4 per 18 ini adalah bukan yang termudah. Okey, sebab 4 dengan 18 ni ada sifir 2. Dia potong 2 dengan 9. Okey, baca sifir. Baca sifir 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 9, 18. Jadi jawapan yang cikgu paling suka dalam bentuk pecahan tu lah 726 2 per 9. Okey. Tapi untuk kerja sekolah, kamu kena tentukan dengan tanya cikgu. Cikgu nak jawapan macam mana? Dalam pecahan ke?
dalam perpuluhan. Oh, kalau perpuluhan, banyak kerja lagi. Tak titik, tak masuk. Duduk. Jadi lebih senang. Pecahan lah. Okey. Ataupun menggunakan baki dia. Alright. Dan E, 504,000. 500. Okay, untuk senang, kita buat kat sini je lah. 27. 27. Ini soalan ni ya. Ni kita padam. 27. Kalau 25 dah 2, 50 dah. Okey, jadi 1 sajalah 27. Okay, ini 34, ini 10, ada 3, 4 tolak 2 ialah 2. Okey, kalau bawah ni kurang pada ni, betul. Kalau lebih, dan kamu kena tambah ke nombor di atas tu. Dia turunkan 4. Yang ni cikgu pun tak tahu nak agak lah. Jadi kena tulis sana kot ni. Ada 27 darab berapa? 27 darab 10, 270. Cikgu teka 27 darab 8 lah. 7 darab 8. Dia 7 darab 8, 56. 2 darab 8, 16 tambah 5, 21. Okey Kalau 27 darab 9, kita tengok dulu. Kita letak 8. 216. Jadi tinggal 2, 1, 14 ni tolak ni dapat 8. 2 tolak 1, 1. Okey. Okey, kurangkan daripada 7. Okeylah. Turunkan 1. Jadi 181. Kurang pada ni. Mari kita jadi kalau 7 darab 7. 7 darab 7, 49. 2 darab 7, 14. 2 darab 7, 14. Tambah 4, 18. 189. Oh, dah lebih. 7 darab 6 lah. 2 dengan 4. 2 darab 6. 12. Tambah 4, 16. 162. Jadi 6. 1, 6. 7, 11 tolak 2. 9. 7 tolak 6, 1. Dan kita turunkan 9. 199. Dekat ni. Ya, jadi 7. 7, 189. 0, 1 bagi 10. Dan turunkan 5. Ada tak? Jauh lagi. 27 darab 4. Ya, tengok. 7 darab 4. 7 darab 4, 28. 2 darab 4, 8, 10. Oh, itu pun dah lebih. Okey, jadi 27 darab 3 saja. Darab 3. Okay, 7 darab 3, 21. 2 darab 3, 6. 8. 81. Jadi, berapa? 3. 3, 81 tolakkan dapat 4. Ni 10 tolak 8 ialah 2. 24. Okey, jadi jawapannya adalah 18,673 baki 24. Atau dalam bentuk pecahan ialah 18,673 24 per 27. Tapi sekali lagi, 24 dengan 27 ni ada dalam sifir 2. Okay, apa pula sifir 2? Sifir 3. Okay? Jadi 3 darab 8, 24. 3 darab 9, 27. Jadi ini akan jadi 8, ini jadi 9. Jadi sama dengan 18,673 8 per 9. Okey, dan soalan F. 987,610 bahagi 99. Jadi cikgu padamkan ni, buat terus kat sini. Bahagi 99. 98 tak boleh bahagi. Jadi yang ini 987. Okay, jadi cikgu ambil 99 darab 9. Okay, jadi 9 darab 9, 81.
9.1 41 tambah 9. 0 naik 1, 90. Jadi 90. 901. Okey ya. Jadi dapat 9, 901. Tolak 7 tolak 1 adalah 6. 8 tolak 0, 8. Okey, dan turunkan 6. Jadi 8, 6, 6. Jadi 99 darab 8. 9 darab 8, 72. 2, 7. Dan 9 darab 8, 72. Jadi 72 tambah 7, 9. Jadi 79. Okey, ya, jadi 8 lah. 8, 7, 9, 2. Tolakkan 6 tolak 2, 4. 6 tak boleh tolak 9, jadi 16, jadi 7. 16 tolak 9 adalah 7. Jadi 74. Turunkan 1. Jadi 741. Kurang daripada ni. Jadi 99 darab 7. 9 darab 7, 63. 7, 63. Tambah 6. 969. Jadi 693. Okay, darab 7. 693. Okay, 4 tinggal 3. 11 tolak 3 adalah 8. Potong 7 tinggal 6. 13 tolak 9 adalah 4. Turunkan 0. Jadi 480. Makin kurang. Berapa ya? 99 darab 4 je lah nampaknya. Kalau sebab darab 5 dekat 500 dah. Okey, jadi 99 darab 4. 9 darab 4 6 naik 3. 9 darab 4 36, 39. Darab 4. Jadi 3, 9, 6. Jadi pinjam 10, ni tinggal 7. 4 di sini. Pinjam tinggal 3, 17, 8. Okey. Jadi jawapannya adalah 9,800. Jauh sikit. 874 baki 84. Okey. Jadi ataupun 9,874 84 per 99. Okey, 99 ni cikgu pasti boleh bahagi 3. 84 boleh bahagi 3 tak? Nak kecilkan ya. 3 darab 2, 6. Dapat 2, tolak 24, 28 ya. Jadi 99 bahagi 3. 99 bagi 3. 9 bagi 3. 3 sebenarnya dia 33 lah. Jadi ini nampaknya memang tak habis lagi. 98, 74, 28 per 33. Ni boleh bagi 3. Berapa boleh bagi 3 tak? 3 sampai 27 je. 27 kan? Jadi depan tak ada. Jadi kalau yang itu macam tu, jadi inilah jawapan dia. Jadi dalam bentuk pecahan. Okey, kalau bentuk perpuluhan, kamu letak titik, kamu tambah kosong kat sini. Dan akan jadi 840. Dan kamu tambah kosong sampai habis. Banyak mana nombor perpuluhan yang cikgu kamu perlukan, kamu boleh tambah saja nilai kosong tersebut. Okey? Assalamualaikum.